sebenarnya kat luar sana macam-macam kes. Yeah. Kan, macam-macam kes harta pusaka ni. Jadi kita, sebab tu saya ni bukan nak ceritakan sangat tentang hal-hal tentang kematian apa jadi. Saya nak cerita kepada orang yang hidup apa perancangan kita untuk mengelakkan benda tu berlaku. Itu tentang kasih sayang kan. Saya tak tahu apa dah cerita ke belum tentang satu orang suami meninggal dunia, banyak duitnya. Lebih 2 juta duit cash, rumah dan sebagainya. Jadi family ni panggil lah saya untuk aturkan buat hal apa ni, nak dapatkan surat kuasa. Jadi saya tanya balunya, makcik, macam mana cadangannya tentang apa ni, harta pusaka yang arwah suami tinggalkan? Anak-anak bahagian ni, makcik bahagian ni. Dia kata anak-anak semua setuju, semua duit-duit ni nanti kat bank. Banyak duit tau, 800,000 cash di PNB, 700,000 ditabung haji. 1 juta lebih. 1.5 dah kan. Yang lain-lain lagi, rumah 3 butik. Anak-anak semua setuju lah, semua nak bagi pada mak je. Oh bagusnya, saya kata anak-anak. Saya ucap tahniah lah pada anak-anak dia ni. Apa ni, 3 lelaki, 3 perempuan. Masya Allah. Masya Allah, seorang tu bagus semua, tunduk je, bagi pada mak. Okey. Lepas tu saya tanya makcik ni, makcik, bila dah dapat duit tu nanti dah keluarkan, makcik nak buat apa? Saya simpan lah, kata dia. Saya kata, saya pun terkedua. Kalau nak simpan tak payah keluarkan lah. Itu juga kan. Kan lah. Biar je lah dalam tu nak simpan, banyak lagi dapat dividen, saya kata kan. Pasal apa nak keluarkan? Saya nak simpan lah, kata dia. Ini anak-anak dah bagi, dia kata dia nak simpan. Saya kata macam ni lah kan, kalau nak simpan saya tak payahlah buat kerja ni kan. Biar je lah tersimpan kat situ. Yelah betul, dah nak simpan kan. Anak-anak dia pun tahulah saya apa ni sebenarnya seloroknya. Yalah, tak, nanti mak aturkanlah. Jadi sebenarnya makcik kena tahulah apa hak daripada harta pusaka tu. Makcik tahu tak nak kena bayar hutang? Dia tak tahu nak kena bayar hutang arwah. Saya tanya, arwah ni apa ni, puasa ke tidak? Saya kena cakap yang apa yang saya kena tanya makcik. Kalau tahu, makcik je yang tahu. Anak-anak mungkin tak tahu. Kalau dia ada mungkin culas puasa ke apa semua, nak kena ganti, bayar fidyah. Zakat dia tak bayar, saya tak tahu. Makcik tahu. Dia ada bayar zakat ke tidak? Makcik yang apa hidup bersama dengan dia kan. Hutang dengan Allah kan. Hutang dengan Allah. Dia dah naik haji belum? Kan? Duit banyak dia naik haji. Dah dia naik haji kan? Tak apalah. Saya kata kalau naik haji, alhamdulillah. Mungkin dia nak naikkan umrah untuk anak-anak dia. Duit banyak ni, saya kata. Lepas tu mungkin nak buat apa ni, sedekah jariah untuk dia, boleh kan? Belikanlah apa ni, perigi ke kat mana-mana kan. Buat perigi ke. Ini hak pada harta pusaka tu banyak orang tak tahu. Simpan pula kan. Jadi kena belanjakan untuk arwah ni apa kan. Mungkin boleh hantar tiap-tiap apa ni minggu, orang buka puasa Senin Khamis kat surau ke kat masjid, saya kata gitu kan. Kau nak bagi anak yatim ke, mana yang baik untuk arwah lah. Saya kata dia termenung. Dia tak sangka. Makcik faham tak saya cakap ni? Kena buat kebajikan untuk suami ya, makcik, saya kata. Bawa apa ni semua pergi umrah ke apa semua. Ya kau orang anak-anak dia katakan apa umrah apa salah? Duit banyak. Sebab dia tak makcik tahu ni pun kan? dia tak tahu. Makcik ni dah tua sama. Umur 75. Makcik ni 75 dah. 75. Allah. Apa lagi? Dua-dua dah, mereka dah berdua dah pergi haji lah. Suaminya 77, dia 75 dah pergi haji. Tapi saya kata bawa umrah anak-anak, cucu ke apa ke. Buatkan tabung scholarship untuk cucu-cucu kan. Jadi benda-benda macam ni, doktor, kadang-kadang ialah bila dah nampak duit tu, gelap lah kan. Mata tak tahu macam mana. Saya terangkan di awal sebelum dapat. Sama ada dia buat atau tidak, bukan tanggungjawab saya lah. Pasal saya akan dapatkan LA kan. Kebetulan dia orang semua suruhkan adik yang bongsu sebenarnya pula. Yang anak yang bongsu akan jadi
pentadbir. Okey. Jadi saya kata ni pun satu isu ni. Sebab macam ni makcik kata tadi, semua duit bagi pada makcik. Ya. Tapi duit ni akan masuk kepada anak yang bungsu. Rumah kena transfer pada anak yang bungsu. Jadi saya cadangkan rumah pun jual lah, saya kata. Senang kan? Ya. Tapi pasal dia asalnya simpan lah. Sebagaimana arwah suaminya banyak menyimpan, tak berbelanja. Okey. Jadi saya nasihatkan, Ya. kita ni ada duit yang ada pada kita, rezeki yang ada pada kita ni ada tanggungjawab. Ya. Kita tak boleh himpun dan sangka dia akan bawa mati kan. Sebab tujuan menghasilkan harta tu akhirnya kita nak bawa masuk kubur kan. Kalau simpan tak menjadi pahala kan. Tak menjadi pahala. Yang dibelanjakan, yang kita infakkan, Baru ada manfaat. barulah manfaat untuk kita kan. Jadi lilin ke jadi pelita untuk kita kan. Ya. Tapi orang tak belanjakan, takut itu akan ditinggalkan. Kita tak boleh himpun sebab harta akan ditinggalkan. Yang harta kita adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Kan dah dijadikan contoh. Kalau tadi cerita tentang duit, Aisyah, Sayyidatina Aisyah, dia kan dapat duit daripada treasury. Dibayar gaji lah pada dia selepas ketiadaan Rasulullah. Kan negara Islam kan kan Aisyah kan hidup lama. Selepas Rasulullah meninggal, dia kan sendiri kan, pasal dia tak boleh dikahwini kan. Jadi membujang sampai dia mati umurnya 88 tahun ikut sejarahnya lah. Jadi panjang lah daripada umur budak kan. Dia dah jadi isteri Rasulullah. Dia tiap-tiap bulan dapat wang macam duit gaji lah untuk dia, allowance lah. Duit dia katalah seuncang emas, katalah seuncang dinar ke atau dirham ke. Daripada tempat dia ambil tu, katalah daripada pejabat treasury tu, dekat Mekah Madinah tu kan, sebelum sampai ke rumah dia dapat duit jalan, sebelum sampai rumah habis duit dia bagi-bahagikan. Di perjalanan dah habis lah. Hak dia kan nak buat apa. Rasulullah pun begitu juga kan. Rasulullah tu hasil kekayaan negara Islam Madinah tu 20% dia punya. Sebab 1/5 kan bahagian Rasulullah. Tapi habis kan. Abu Bakar As-Siddiq habis semua betul. Umar Al-Khattab habis. Ya betul. Osman Al-Affan yang terpaksa menghabiskan duit banyak kan, nak menghabiskan. Jadi hak kita lah masa kita masih hidup ni. Ada tanggungjawab kita. Datang hak dan tanggungjawab kan. Nak bagikan pada siapa, nak belanjakan untuk apa. Yang ini dari sudut financial planning, kita kena faham tu. Kita ada tanggungjawab. Menguruskan, tapi selepas urus dah dapat benda tu, ini nasihat dia lah kan. Uruskan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kau simpan je kan. Simpan buat apa?